Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan perkenalkan tajuk ini tentang perkataan mufrad dan perkataan jamak, atau dalam bahasa Inggeris dipanggil singular and plural, ataupun bahasa Melayu kita panggil perkataan tunggal atau perkataan satu dan juga banyak, ataupun jamak juga dalam bahasa Melayu dipanggil jamak juga. Jadi sekarang di hadapan saudara adalah jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim adalah salah satu jenis jamak yang mana kita kenali jamak ini melalui penambahan-penambahan yang tertentu. Mari kita lihat penambahan-penambahan tersebut. Okey, yang pertama sekali, jika sekiranya dua orang, untuk lelaki ya, ini untuk lelaki, jika sekiranya dua orang, kita tambahkan alif dan nun saja. Jika dua orang, tambahkan alif dan nun. Okey, senang saja. Jika ramai, kita tambah waw dan nun. Jika ramai, tambah waw dan juga nun. Ini kalau ramai, tambah waw dan juga nun. Okey. Mari kita tengok contoh-contohnya. Katakanlah kita ada perkataan muslim. Kadang ada perkataan muslim. Muslim ejaannya saya barisnya tak payah letaklah, pasal dah biasa ada perkataan muslim kan. Jadi muslim kita sebut sebagai muslimun. Muslimun. Okey, saya ulangi. Perkataan ini kita sebut muslimun. Okey. Bila dua orang, kita tambahkan alif dan juga nun. Tambahkan alif dan nun. Okey, tambahkan alif dan nun kalau dua orang. Jadi sebutannya ialah muslimani. Sebutannya muslimani. Okey. Dan bila ramai, kita tambahkan waw dan nun. Bila ramai, tambah waw dan nun. Jadi sebutannya muslimuna. 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 Maknanya kalau dua orang, kita tambahkan alif dan nun. Kalau ramai, maknanya kalau lebih dari tiga dan ke atas, kita tambah waw dan juga nun. Ini adalah dipanggil jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Okey, contoh saya bawa di sini adalah hadir. Contohnya adalah hadir. Hadir, kita hadir, al-hadir. Orang yang hadir dipanggil hadir. Kalau dua orang, tambah alif dan juga nun. Jadi di sini kita dapat hadirani. Dua orang, hadirani. Dua orang yang hadir, hadirani. Okey. Kalau ramai yang hadir tersebut, kita panggil hadiruna. Hadiruna. Bila ramai hadir, dipanggil hadiruna. Bila ramai hadiruna. Dua orang hadirani, ramai hadiruna. Okey. Contoh yang kedua, okey, saya nak bagi sekarang jamak muannas salim. Apa kebeza jamak muannas dengan jamak muzakkar tadi? Okey, jamak muzakkar ialah untuk muzakkar, jamak muannas untuk muannas, iaitu untuk perempuan. Okey. Apakah bezanya? Sama juga, cuma masa dia musanna ataupun dua, kita tambah alif nun. Cuma bila apa ni? Bila ramai kita tambah alif ta. Bila dua orang perempuan kita tambah alif nun, sama juga. Okey. Cuma bila ramai perempuan kita tambah alif ta. Ya. Dua orang perempuan alif nun, ramai perempuan alif dan juga ta. Tadi yang lelaki kita tambah waw nun. Ingat dua orang lelaki tambah alif nun, ramai lelaki tambah waw nun. Sekarang dua orang perempuan tambah alif nun, ramai perempuan tambah alif ta. Okey. Contoh, katakanlah seorang perempuan muslim, kita panggil dia muslimatun, muslimah atau muslimatun. Kalau dua orang perempuan, muslimatani, dua orang perempuan, muslimatani, ya. Di sini kita tambah, kan dia dah ada ta muslimah kan, tambah alif nun. Jadi muslimatani untuk dua orang perempuan. Okey, dua orang perempuan. Bila ramai perempuan, kita tambah alif dan juga ta. Okey, ramai perempuan, alif dan juga ta penambahannya. Okey, nampak situ kan? Okey, jelas kan? Jadi alif nun dan juga alif ta. Okey. Contoh yang satu lagi, seorang guru muslimatun, muallimatun. Seorang guru muallimatun. Muallimatun seorang guru. Bila dua orang guru, kita tambah muallimatani. Tadi kan muallimatun, tambah alif nun jadi muallimatani. Dua orang guru perempuan, muallimatani. Muallimatani. Okey. Dan yang akhir sekali, bila ramai guru perempuan, kita kata muallimatun. Muallimatun tambah alif dan juga ta. Muallimatun. Muallimatun. Okey, yang ketiga, ada satu lagi jenis jamak. Yang jamak ni lain sikit. Dia bukan macam jamak muzakkar salim, bukan macam jamak muannas salim, tapi dinamai jamak taksir. Lain macam mana? Cuba tengok. Okey. Contoh, katakan ada seorang doktor, kita kata tabibun. Tadi dalam kenal perkataan doktor, tabibun doktor, seorang doktor, tabibun seorang doktor. Okey. Dua orang doktor
masih tambah alif nun. Okey, pada dua orang ni tak berubah, alif nun juga, sama macam muzakkar salim, sama macam muannas salim. Yang ni taksirkan alif nun juga. Tapi bila jamak lain sikit. Cuba tengok perkataan jamak. Jamaknya dia tak letak waw nun, dia tak letak alif ta, tapi dia letak dia susunan huruf ini menjadi atibbaun. Tabibun atibbaun. Jamak dia atibbaun. Ya. Jamak dia atibbaun. Okey, cuba tengok sekali lagi atas ni. Tabibun, tabibani, atibbaun. Macam tu. Lain sikit kan? Okey, cari tengok contoh yang kedua bagi jamak taksir ini. Seorang budak lelaki kita panggil waladun. Seorang budak lelaki kita panggil waladun. Waladun budak lelaki ya. Dua orang budak lelaki kita panggil waladani. Dua orang budak lelaki waladani. Okey. Tapi ramai budak lelaki kita tak kata waladuna, kita kata auladun. Auladun. Yang kita perasankan ialah depan mesti mula dengan alif. Ya, depan mesti mula dengan alif. Tadi kan atibbaun. Atibbaun. Yang sekarang ni auladun. Auladun. Ditambah alif depan kan, mulakan dengan alif. Inilah ciri-ciri jamak taksir, ada alif di depan dia. Okey. Tengok satu contoh lagi, bintun. Bintun seorang budak perempuan, bintun. Okey. Yang dua orang sama je kan, bintani, bintani. Ke yang ketiga banatun. Bila ramai budak perempuan kita kata banatun. Banatun. Okey. Jadi inilah dia tiga jenis jamak yang setelah perkenalkan tadi, iaitu jamak muzakkar salim, yang kedua jamak muannas salim, dan jamak muzakkar ada muannas salim, jamak kemudian yang ketiga jamak taksir, ya, jamak taksir. Apa dia tiga jenis? Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Macam mana pun kita boleh ulang-ulang lagi tengok klip ni untuk kefahaman, di mana sebenarnya tidaklah susah sangat. Cuma kita pegang macam ni je. Kalau kata satu tak ada pertambahan, kalau dua tambah alif nun, kalau tiga ataupun ramai sama ada kita tambah waw nun ataupun alif ta, ataupun kita shuffle balik kedudukan dia, tambah alif di depan. Okey, macam nak kenal tu semestinya melalui berbagai-bagai pembelajaran, pembacaan yang luas, dan sedikit demi sedikit saya akan berusaha membantu anda dalam pelajaran. Dalam klip-klip ini saya akan bawa nanti himpunan contoh-contoh jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan juga jamak taksir. Jadi untuk itu sekian dulu, kita balik pada